Mahkamah Persekutuan hari ini akan menentukan sama ada memberikan kebenaran atau menolak permohonan Peguam Negara untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan Datuk Seri Najib Razak dan memerintahkan simakan kehakiman berhubung titah addendum dikembalikan ke Mahkamah Tinggi. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Fariz Azman. Silakan Fariz. Terima kasih, J. Itu dah yang kita tahu pada hari ini, di mana keputusan permohonan kebenaran itu akan diputuskan oleh panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang akan dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya, Datuk Seri Hasnah Muhammad Hashim, yang bersidang bersama-sama dengan Datuk Zabariah Muhammad Yusof dan Datuk Hanifah Fariqullah. Dan apa yang kita tahu sebenarnya, J, di mana Datuk Seri Najib telah pun tiba sekitar 8.30 pagi tadi di perkarangan mahkamah ini, dan pada hari ini apa yang kita jangkakan, jika permohonan Peguam Negara itu dibenarkan, maka Mahkamah Persekutuan akan mendengar 7 persoalan yang didakwa menyentuh isu kepentingan awam yang belum pernah didengar sebelum ini dan akan diputuskan oleh Mahkamah Tertinggi Negara sebelum sebarang keputusan dibuat. Dan sebaliknya, jika permohonan kebenaran itu ditolak oleh panel hakim, prosiding semakan kehakiman berhubung titah addendum berkenaan akan diteruskan didengar di Mahkamah Tinggi. Dan untuk rujukan, sebenarnya untuk rekod, pada 6 Januari lalu Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak untuk memulakan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi suatu perintah memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab serta mengesahkan kewujudan titah addendum bertarikh Januari tahun lalu. Dan sebelum mana kita tahu sebenarnya itu yang akan kita bawakan dari semasa ke semasa, J. Apakah keputusannya ketika ini masih lagi menanti, dan saya kira kita akan mendengar apa saja yang akan diputuskan oleh panel 3 hakim ini. Dari semasa ke semasa akan kami bawakan update terkini, kemas kini terkini, apakah keputusannya di Bulletin TV3 dan juga di platform-platform media sosial Bulletin TV3. Itu yang dapat kami kongsikan ketika ini sebenarnya, J. Terus bersama dengan J bagi berita selanjutnya, J. Silakan.